Assalamualaikum semua. Nama saya Syam Abi Hamid aka Syam Rotan. Kalau nak pakai kereta, dia ada banyak benda yang kita tengok. Contohnya dari segi aspek kewangan kita. Kewangan kita, kemampuan kita untuk membayar, dan ada lagi benda-benda lain yang kita tak nampak. Contohnya macam emergency fund ataupun duit emergency. Contoh kalau kita demam, kita sakit, kita apa-apalah berlaku dekat diri kita, kita ada duit sekurang-kurangnya untuk cover. Itu memang betul. Macam kereta ni, kalau contoh gaji kita 2,000, kalau saya cakap kereta yang paling sesuai, tapi jangan marah lah yang dekat luar sana. Kereta yang paling sesuai untuk gaji 2,000 ni sebenarnya yang paling sesuai ialah Saga saja. Mampu ke tak mampu tu, kita tolak tepi sekejap. Tapi kalau untuk Saga, sebulan lebih kurang 500, 500 setengah, dengan gaji 2,000 tu, sekurang-kurangnya kita ada lagi balance 1,500. So 1,500 tu macam-macam benda kita boleh buat. Sebab saya bukan seorang SA yang nak push customer gaji 2,000 boleh lepas X50, bukan. Kalau nak beli X50, gaji sesuai tu 3,000 ke atas, okey lah. Itu okey lah, orang cakap okey-okey. Tapi kalau contoh nak pakai X50, gaji 10,000 pun tak ada masalah. Sebab sekarang ni orang dah beli kereta, dia dah beli cara lain. Dia beli bukan ikut kemampuan. Dia beli sebab dia rasa suka. Tolong jangan ada sikap tu Okey? Assalamualaikum.